Then dia kata kunci dia tak boleh sebabkan kunci dia. Kita pun tak tahu lah. Sebab apa finding kita orang yang kita tak boleh start. Itu je lah. Dia apa-apa fix akan update lah. Tengok macam mana. Berapa dia dekat kan? Weh, 3-4 ni rasanya. Sebab ni dah bawah ground, atas 2 lagi. Bawah ni kau lah. Living Batman. Bilik kali Tak tahu lampu. Driver duduk sini, senang kat Gym kat bawah. Apa yang tak Jumpa lah. Sudah jumpa. ada crank ni weh. Crank pun tak ada kan? Tak ada, aku nak masuk bilik ni. Gelap lah. Tapi design dia ni memang garang sikit lah. Dia ada peminat dia. Kalau siapa yang minat Maserati ni dia ada peminat. Kalau aku MC apa yang baru? MC20. Itu memang favourite aku. Bukan MCR eh? Batman pakai pun tak kaya Batman. Bukan MCR eh? Oh yo. Kalau pakai duduk kat tempat macam ni kan, jadi Batman mat. Aduh mak, dia minta VIN number. Mampus, VIN number tak ada. Jom, VIN number. Berapa juga? Kita tak pernah main. Kita selalu main tak boleh. Aha. Jumpa lah. ZE. Bersama Mudi Lela. Bersama Mak Bo. Ni macam transporter punya style ni. Waduh. Oh ni Quattro Porte. Alamak, ini aku tak tahu model apa. M13 ni. Google. M13 lah cantik. Tapi ada M139 2004. Kereta ni 2004. Korang bayangkan lah berapa tahun dah dia dah kat dalam ni. Tak rasa sidai tu. Sidai. Sidai. Bayangkan minyak petrol sekali isi 180 full tank anggaran. Kalau dipakai 97 kali sendiri okey lah sendiri mat. Dia tak pernah buat apa-apa kan kereta ni? Dia dah pernah buat apa-apa? Service on time ke, record ke? Tak tahu Rekod kat situ tu. apa-apa pasal maintenance tak tahu. Kalau kau nak tengok rekod tadi aku perasan kat sana. Semua kereta ada kat situ. Oh, ada 9 Ford. Itu tukar bateri dengan Tajam lah. Apa Ford tu? NCM engine. ICE. Kalau ICE ni payah ke? Sebab engine besar. Ya apa? Mungkin. Tak tahu kalau dia cakap elektronik ECM lah. Jadi kalau tak mechanical ICE apa tu tulis kat situ? ICE internal combustion engine. Oh. Yang berisau kat lah. Yang tu nak kena check ke? Ni je kan? Tu driver dia start hidupkan keluar. Ni strike dia terus buat keluar? Tak. Dia hidupkan lepas tu dia keluar tak tahu gimana. Oh yo. Driver tu start mati. Oh dia pakai gearbox. Jahat lah gearbox dia. Tak nampak lah siap. F1 bike. F1. F1 gearbox. Aircon ada problem. Senyum aku. Ni tak boleh start kan? Dia tak boleh start. Dia start kat switch on tadi. Switch on dah keluar lampu. Crank tak boleh? Crank tak try aku scan dulu. Ni. This is the fault. Sekejap aku ambil gambar ya. Seatbelt boleh baca. Kalau macam A90 tu lagi aduh mak. Segan shoot.
Okay, Kalau ambil gambar kan, ambil gambar lawa kita bang dalam komputer. Perempuan start di luar tengok. Wait, absent maksudnya apa? Tak ada. Maksudnya ECU tak bagi signal lah. Tak rapat lah. Secondary air system solenoid valve open circuit, fair release Dalam satu bacaan malfunction, dia. immobilizer satu. Dia korang tak baca juga lah. Lepas tu pedal switch fault, fail communication brake, ESP, engine oil pressure sensor, permanent power supply. Ada kena-mengena dengan bateri kan. Semua tu snap. Tu lah, bateri checker dengan apa, help tu tak bawa. Anak tengah Kasut kan, dia punya kerosakan ni dah. This is engine. Kau nampak ke? Oh, ambil kau. Macam mana? Sekejap. Aircon apa problem? Passenger compartment temperature sensor. So ini dalaman lah ni. Passenger compartment temperature sensor. Dia punya aircon dia ada satu fog sensor elektronik. Lepas tu yang lain semua, alamak, body computer. Body computer ni teruk lah. Siren no respond, airbus problem. Alamak, ini ada kena-mengena ECU. Fuse box. Wiringnya. Oh, tak, memang aku rasa ada benda short tu. Either relay ke, fuse ke, nak kena double check balik lah. Sebab tempat gelap, susah nak check. Kalau tempat terang kat tempat kita, senang lah. Tapi kita ni nak bawa keluar daripada sini pun kalau tak dia, susah saya nak bawa keluar biasa sempit-sempit macam ni. Towing pun Towing tak boleh ambil je ni. kan? Nak lepas depan tak lepas aku rasa. Tu. Headlamp semua, headlamp alignment, luggage compartment not. Luggage compartment. Nanti this is the wiring, lampu, whatnot. Basically memang sebab satu sistem ada masalah je lah. Yes. Normal pula. Oh, this is refer manual. Sheesh. Okay, try ya. Bismillah. Okay. Bateri weak lah. Bateri weak teruk. Sebab dalam ni pun detect 11 volt. So 11 nampak kat sini kan. Bateri weak. Bateri weak lah. Takkan boleh scan Keren tak boleh. Tak ada start kan? Tak. Crank tak boleh? Bateri weak ke? Bateri weak satu. Memang weak pun kat sini 11 volt ke? Yang untuk di luar. Yang ni jangan kena jumper. Bawa satu nak tengok bateri dia. Bateri dia kat sebelah belakang tu kita ni. Yes. Oh, Cek apa? Cari tu harta karun. tu bateri dia setongkoh. Nak ambil gambar? Ambil DIN 100. Ambil DIN 100. Brand apa ni? Volta? So ambil battery checker. Check. Berapa ni? 300 ada sebiji?
Mahal. 500 lebih. Ya. 500 lebih. Tapi tengok 2024. 2024 kalau sana lama. Jumper. Sebab dia dah prepare tu lah. Dia pasal dia ada bateri tau. Jumper mesti ada show. Kosong ada. Jumper. Masalah kereta ni tak boleh naik dulu. Kat belakang kan. Tapi driver yang tak ada kita nak tanya pun. Sebab dia ada fuse tau pak. Fuse dia pun dah oxidize lah. Yang plan dia kereta ni, plan kereta lain dah tahu lah. Kereta ni Kita ni nak check wiring. Apa crank tak boleh. Lepas tu jumper kan. jumper, try jumper. Kalau jumper tak boleh kat memang tak boleh buat apa. Bawa masuk bengkel. Sebab dia nak tahu hidup tak hidup je kan. Serang lah hari ni. Dia jenis semua tak racing tau. Yang penting settle. Itu dia. Settle kan kalau boleh. Owner yang mudah lah. Buat urusan orang mudah lah. Jangan asyik-asyik ambil job benda yang sama. Sekarang ni macam mana Jap? Kita balik dulu. Kita prepare, nanti kita datang balik sebab ni barang pun tak ada, kita boleh check je hari ni. So terima kasih abang Terima kasih bang. So apa-apa kita jumpa di next video. Ciao, bye bye.